Dalam setiap langkah kehidupan, kita berdepan pelbagai cabaran, tekanan, kehilangan dan ketidaktentuan. Namun, di sebalik setiap kesedihan, ada ruang untuk pulih. Ada insan yang sedia mendengar dengan hati. Di era dunia serba digital, manusia tetap perlukan ruang untuk didengari, difahami dan disantuni. Di Jabatan Kebajikan Masyarakat, perkhidmatan kaunseling terus berkembang, menyesuaikan diri dengan cabaran masa kini. Pegawai psikologi hadir sebagai pendengar yang empati, membimbing masyarakat mengurus emosi dan membina kesejahteraan diri, sama ada secara bersemuka atau dalam talian. Kaunseling kini bukan sekadar sesi pertemuan, tetapi satu perjalanan hati antara manusia, teknologi dan nilai kemanusiaan yang tidak pernah pudar. Bersempena Bulan Kaunseling Kebangsaan 2025, marilah kita hayati tema Kaunseling Era Digital, Santuni Emosi, Sejahtera Insani.